Masjidil Haram ni kos nak bina dia 100 bilion dolar USD. Korang mesti ingat bangunan termahal dekat dunia ialah Burj Khalifa dekat Dubai ataupun Taj Mahal, tapi sebenarnya korang silap. Sebelum kita reveal jawapan dia, Burj Khalifa tinggi dia 828 meter dengan kos nak bina 1.5 bilion dolar USD. Tapi ada satu bangunan yang kos nak bina dia lagi mahal daripada Burj Khalifa ni. Bangunan tersebut ialah Masjidil Haram. Masjidil Haram ni kos nak bina dia 100 bilion dolar USD. Kenapa mahal? Sebab keluasan dia 356,000 meter persegi and dia boleh tampung 2.5 juta umat manusia serentak. Lepas tu of course lah dia ada import barang, sistem aircon dia yang canggih and macam-macam lagi projek, macam nak kena bina jambatan, bangunan, jalan, kemudahan lain juga untuk jemaah haji dan umrah yang datang. Tapi sebenarnya yang buatkan tempat ni lagi mahal ialah sebab tempat ni ialah tempat ibadah suci umat Islam. Tiap-tiap tahun berjuta orang Islam yang datang untuk tunaikan haji dan umrah. So sekarang korang dah tahu, cuba komen korang nak dengar cerita apa lagi.